Datuk Seri Anwar, Datuk Seri Amir Hamzah yang Menteri Kewangan, orang-orang keliling semua ni, kalaupun dulu tak nak dengar cakap kami di dalam, sekarang dengar cakap kami di luar. Ekonomi yang berkembang, yang dia kata terbaik itu, dia kena tengok secara halus juga apa yang berkembang. Memang betul ekonomi kita berkembang banding dengan tahun lepas, 6% untuk suku terakhir. Tapi siapa sebenarnya yang menghidupkan ataupun merancakkan pertumbuhan ekonomi ini? Ada dua kumpulan besar. Satu ialah ekspor. Satu lagi ialah, betul lah, rakyat berbelanja. Memang betul, rakyat berbelanja. Tapi satu tu yang besar tu ialah ekspor. Ekspor apa? Ekspor elektronik. Ekspor elektronik ni ialah sebahagian daripada satu kitaran dunia yang mana semua orang sekarang ni, kita dah beralih ke zaman digital. Semua pakai phone, semua pakai AI. Bila pakai AI, semua pakai server, pelayan yang orang duk panggil data center, pusat data semua ni. Pusat data ni semua perlukan chip, kena pasang chip. Jadi lebih banyak negara pakai AI, lebih banyak orang pakai gadget, lebih banyak ada pusat data, maka permintaan untuk chip elektronik tu naiklah. Dan chip elektronik di dunia, sekitar 20% daripada bekalan di dunia ini memang dipasang di Malaysia, terutamanya di Pulau Pinang. Jadi, ekspor naik, pertumbuhan ekonomi nampak cantik lah. Yang itu yang kajian umum. Yang tak diumumnya begini. Cuba tanya balik, bila ekonomi tumbuh 6%, dipacu oleh ekspor, sebenarnya duit tu dapat kat siapa? Sebenarnya tak dapat kat rakyat Malaysia. Kalau syarikat yang buat itu, ada 3-4 biji syarikat je yang buat tu. Intel ke, AMD ke, Infineon ke. Dia pasang, dia ekspor tak? Dia jual, dia dapat duit. Untung dia tu agak-agaknya disimpan kat mana? Dia hantar balik kat negara dia lah, bukan disimpan kat sini. Jadi akhirnya, walaupun ekonomi tu nampak tumbuh banyak, sebenarnya yang sampai kepada rakyat ini terlalu sedikit, kecualilah mereka yang bekerja dalam sektor itu ataupun pembekal-pembekal yang menjadi pembekal kepada 4-5 biji syarikat ini. Berapa banyaknya pembekalnya?